Kalau anak 3 atau 4 tahun tanya, Mama, Papa, kenapa asyik pergi kerja? Tak boleh main dengan saya dekat rumah ke? Jawapan kita sebenarnya boleh bentuk masa depan mereka. Ramai ibu bapa akan jawab begini, Papa kerja sebab nak cari duit, nak beli mainan. Atau, Mama kena kerja, kalau tak, bos akan marah. Tapi kedua-dua jawapan ni ada masalah. Yang pertama, dia buat anak fikir duit adalah segalanya. Yang kedua, dia buat anak rasa Mama dengan Papa dipaksa bekerja. Anak yang sensitif mungkin fikir, adakah sebab saya, Mama Papa terpaksa pergi kerja? Itu bagi mereka rasa tak selamat. Jadi bagaimana kita nak jawab? Cuba jawab dengan cara ni. Sayang makin hari makin pandai. Mama Papa pun kena bertambah baik. Bila Papa Mama pergi kerja, kami belajar benda yang baru, jumpa kawan baru dan cari rezeki supaya nanti Mama Papa boleh luangkan lebih banyak masa dengan sayang. Atau jawab begini, semua orang akan cari kerja yang mereka suka. Kerja tu tempat kita gunakan bakat, tolong orang dan jadikan dunia ni lebih baik. Nanti sayang nak jadi apa? Jawapan begini bagi anak rasa lebih tenang dan selamat. Dan mereka akan nampak kerja sebagai sesuatu yang bermakna. Jadi dengan jawapan yang lembut, anak bukan saja faham kenapa kita bekerja, mereka juga akan lebih bangga dengan ibu bapa dan lebih yakin dengan masa depan mereka sendiri. Itu dia.